masalah bias atau kecenderungan berat sebelah dalam proses penggantian jawatan, organisasi boleh menggunakan penilaian kompetensi berasaskan bukti. Ini bermaksud setiap calon dinilai melalui kriteria yang jelas seperti kemahiran kepimpinan, keupayaan untuk menyelesaikan masalah dan pencapaian kerja yang boleh disokong oleh bukti seperti laporan prestasi, maklum balas 360 darjah dan hasil kerja yang sebenar. Dengan menggunakan kompetensi scorecard yang standard, setiap calon dinilai melalui ukuran yang sama yang boleh mengurangkan pengaruh persepsi pribadi dan hubungan rapat di samping memilih calon yang benar-benar layak dan tepat untuk pencapaian organisasi. Selain itu, mengatasi kecenderungan berat sebelah dalam membuat keputusan penggantian jawatan, overcoming bias in succession dan decision making ialah mengadakan sesi pembangunan bakat secara berkala seperti dalam review meetings untuk menilai kemajuan, potensi dan keperluan pembangunan semua calon secara menyeluruh. Dalam perbincangan berkala dan data perkembangan yang dikemas kini, keputusan penggantian jawatan tidak dibuat secara tergesa-gesa atau berdasarkan pandangan individu, tetapi berpandukan maklumat yang konsisten, menyeluruh dan adil. Pendekatan ini membantu mengurangkan bias kerana setiap calon dinilai berdasarkan rekod perkembangan jangka panjang, bukannya persepsi semasa atau hubungan peribadi. Seterusnya, bentuk panel penilaian yang pelbagai. Gunakan panel yang terdiri daripada individu yang berbeza latar belakang, jabatan, pengalaman dan jantina. Kepelbagaian ini membantu untuk memastikan penilaian dibuat dari pelbagai sudut dan bukannya dari satu perspektif sahaja. Dengan adanya perspektif yang berbeza, keputusan menjadi lebih seimbang dan kurang dipengaruhi oleh bias individu. Organisasi melatih pembuat keputusan mengenai bias agar dapat membantu mereka menyedari bahawa penilaian kita mudah dipengaruhi oleh tangkapan spontan. Dengan memahami bias seperti affinity, Hall effect, recency, confirmation bias dan kecenderungan mengekalkan status quo, pemimpin akan menjadi lebih peka terhadap bagaimana pemikiran mereka boleh mempengaruhi sesuatu keputusan tanpa mereka sedari. Kesedaran begini menjadikan satu proses penilaian lebih adil dan juga teliti. Langkah pause and check bertindak sebagai titik jeda untuk membantu pemimpin menilai semula keputusan sebelum diberitahukan. Ia membuka ruang untuk bertanyakan soalan penting seperti, adakah saya membuat keputusan berdasarkan semua bukti atau sekadar pandangan pribadi sahaja? Ataupun saya memberi keputusan yang sama terhadap semua calon. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kualiti keputusan, malah ia membuat semangat kepimpinan yang adil, empati dan bertanggungjawab dalam organisasi. Akhirnya, melaksanakan talent review secara sistematik, iaitu menilai pekerja secara teratur dan objektif. Proses ini membolehkan organisasi untuk mengenal pasti calon yang layak untuk penggantian jabatan dan bagi yang memerlukan pembangunan tambahan. Pendekatan ini juga mengurangkan bias seperti favoritism, stereotip dan kesan pertama. Ini kerana keputusan ini berdasarkan fakta dan data yang sebenar berbanding dengan persepsi subjektif. Cara ini membolehkan organisasi membuat keputusan dengan adil dan telus dan mengekalkan kesinambungan kepimpinan. Sekian, terima kasih.